Cuba teka, RR panggil Anwar apa? Yang aku berani confirm, dia tak panggil bos. Rafizi, dia tak panggil bos. Yang aku berani confirm, meski dia tak panggil bos. Yang aku tak tahu lah, mungkin Datuk Seri sebab apa, kalau ingat di dalam kongres waktu dia jadi timbalan presiden, waktu dia menang tu, itu dia cakap saudara Anwar, dia dengan Datuk Seri Anwar memang beza lebih kurang 20 tahun lebih, dekat-dekat 30 tahun. Tapi dia letakkan Datuk Seri Anwar tu bukan seperti abang dia ke apa tak. Dia pun panggil saudara Anwar. Jadi itulah hebatlah kan. Aku pun kalau kita ada rakan partner macam Rafizi pun kita rasa bangga tau, seronok tau. Sebab dengan idea pandangan dia. Ya, kalau hampa hati seorang-seorang. Macam mana cara Fahmi Fadil? Kita ambil level-level menteri sahaja. Kita ambil level Fahmi Fadil. Kita ambil level Ramanan. Kita ambil level Rafizi. Ini kita ambil sewaktu jadi menteri dulu. Siapa yang paling kontroversi? Kan? Rafizi Ramli. Setiap orang tibai soal ekonomi lah, soal padu lah, soal itu, soal ni. Satu-satu dia boleh buat konten asing. Dia buat video dia punya sendiri. Untuk nak menjawab kepada walaun yang duk menentang kerajaan. Waktu dia jadi menteri lah. Kan sekarang, tak tahu lah. Atau geng. Panggil bro atau dia geng. Dia panggil papa kunyit. Okey. Sebagai yang terakhir, aku nak bawa bersama dengan Hasan Karim. Apa kenyataan Hasan Karim? Hasan Karim kata, pemimpin PKR tepu dan siapa selepas Anwar. Itu. Okey, ini kenyataan Hasan Karim. Pemimpin PKR tepu siapa selepas Anwar. Wow. Okey. Permata depan mata tak nampak. Permata tu dah ada depan mata dah, tapi Anwar tak tahulah. Aku duk dengar live TikTok tadi kan. Aku duk layan lah kan. Ada orang kata, aku tengok Anwar ni macam dah kena sihir ni. Kan? Anwar lepas main Jumaat kan dia duk pergi makan dekat Medan Selera sana, Medan Selera sini. Ada kawan tu dia buat tuduhan lah kan. Adakah pemimpin parti sekian-sekian ni yang dah campur aduk makanan Anwar tu apa semua? Tu yang Anwar Ibrahim jadi benak ubi hari ni. Anwar Ibrahim jadi benak ubi. Pemimpin UMNO minta, Anwar mudah je turun. Tapi yang DAP minta, ahli parlimen DAP minta Anwar Ibrahim turunlah dekat parlimen dia sama. Anwar Ibrahim turunlah dekat tempat kami sama. Anwar tak layan. Jarang-jarang sekali Anwar turun di parlimen yang dipimpin oleh DAP. Contohlah dekat dalam satu parlimen tu, ramai pengundi-pengundi Cina. 50% ataupun 45% pengundi Cina. 55%, 65% pengundi-pengundi hak yang Melayu. Cina, India, Kristen, Siam apa semua ada 45%. Sepatutnya yang ni kita kena jaga betul ni. Yang ni Anwar Ibrahim kena turun, bagilah apa-apa inisiatif. Bagilah apa hospital ke, klinik ke, apa segala bagai yang elok-elok. Itu Anwar kena jaga dulu. Sebab itu macam orang kata, orang Anwar, penyokong PH. Tapi dia tak buat. Tapi dia tak jaga yang tu. Yang tu yang memang aku dengar daripada pemimpin DAP sendiri yang tak puas hati soal tu. Okey. Apa Hasan Karim kata? Allah bengah. Pemimpin PKR tepu selepas Anwar. Permata depan mata tak nampak. Pemimpin veteran PKR Hasan Karim mengingatkan bahawa parti itu mungkin kehilangan satu aset politik yang sangat bernilai sekiranya Rafizi Ramli tidak lagi bersama parti menjelang pilihan raya akan datang. Menurut beliau, dalam keadaan politik yang semakin mencabar, PKR sepatutnya menghargai tokoh yang mempunyai keberanian bersuara, kemampuan berhujah serta rekod kerja yang jelas untuk parti dan rakyat. Namun ironinya, ketika aset seperti ini masih berada dalam parti, ada pihak yang seolah-olah tidak nampak nilainya. Perbezaan pandangan Rafizi terhadap kepimpinan kerajaan pimpinan Anwar sepatutnya dilihat sebagai sebahagian daripada proses semak dan imbang dalam sebuah parti yang lahir daripada semangat reformasi. Bukannya terus dianggap sebagai ancaman. Jika parti gagal mengurus perbezaan pandangan secara matang, tidak mustahil PKR akan kehilangan antara figura paling berpengaruh
yang pernah membantu mengangkat parti ini sejak era awal reformasi. Persoalannya sekarang, apakah PKR benar-benar menghargai permata yang ada di depan mata atau hanya akan menyedari selepas ianya hilang? Kadang-kadang dalam politik, yang paling berharga bukannya paling kuat bersorak. Kadang-kadang dalam politik yang paling berharga bukan yang paling bersorak, tetapi yang paling berani berkata benar. Yes. Satu lagi. Ramai nanti barang. Oh, ini Lainas aku tak bawa lagi tau. Aku dah ada video siap dah. Lainas. Ini penipuan. Anwar Ibrahim, pemimpin PH, pemimpin PKR tidak beri penjelasan langsung soal Lainas. Ini orang kata depan cakap lain, belakang buat lain. Ini Malaysia lanjut Lainas selama 10 tahun. Sedangkan sebelum ni kerajaan pemimpin PH, PKR menentang Lainas. Okay, kita dengar. Putrajaya, kita ambil alih. Putrajaya, Lainas akan dibatalkan. Anwar Ibrahim kata apa sekali lagi? Kita ambil alih. Putrajaya, Lainas akan dibatalkan. Oh, Anwar Ibrahim. Sekarang ni PMX. Waktu dia bercakap ni Anwar Ibrahim. Puk pak. Malaysia lanjut lesen Lainas selama 10 tahun lagi. Di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim. Nanti aku bawa tajuk tu. Kecoh juga. Hari tu bukan main lagi hang menentang Lainas. Kan? Sekarang hanglah terpaling Lainas. Allahu Akbar. Okey, satu lagi yang aku nak membaca. Okey, yang ni. Ini soal parti. Lawa dia punya cantik lah kan, ada logo topi, logo PKR, ada bendera Malaysia, Setiawangsa, Bukit Antarabangsa, Johor Bahru. Cantik lah gambar dia ni, background dia. Okey. Bangga reformasi jadi sunyi. Dulu masa kita pembangkang, nak dapat satu baju ada logo pun rasa macam menang hadiah besar. Berebut-rebut siapa pakai, rasa macam pakai maruah perjuangan. Saya dapat topi ladies warna biru pun dah cukup buat saya rasa gagah. Dari KL sampai JB saya pakai. Dalam kereta mesti ada bendera. Rasa macam satu misi. Bukan sekadar balik kampung, tapi balik untuk tunaikan tanggungjawab. Pernah satu masa kami 3 beranak mengundi di tempat yang berbeza. Hari yang sama tapi haluan lain-lain. Suami di Setiawangsa. Anak pertama umur 20-an di Bukit Antarabangsa. Saya pula turun ke JB. Tiada siapa yang paksa. Tak ada elam. Tak ada janji jawatan. Yang ada cuma satu rasa bangga. Paling teruja anak kami. Dia yang paling excited bangun awal. Siap sendiri. Cakap hari ni sejarah mama. Kami berpecah jalan. Tapi hati kami satu arah. Sekarang bila dikenang tiba-tiba jadi sebab. Entah bila perasaan bangga reformasi itu jadi sunyi. Rasa angin lalu gone with the wind. Dulu kita berjuang sebab percaya. Sekarang kita diam sebab kecewa. Tak marah, cuma sendu. Kadang bukan kalah pilihan raya yang paling menyakitkan. Yang paling sedih bila rasa yang dulu membara perlahan-lahan padam tanpa kita sedar. Luahan hati, luahan rasa banyak anggota akar undi. Tidak marah, cuma sendu. Anda rasa begitu? #real reform. Dia suami mengundi dekat Johor Bahru. Bini dia dekat Setiawangsa. Anak dia dekat Bukit Antarabangsa sebab nak undi Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sekarang jadi Perdana Ramanan. Jadi tak apalah. Itulah Anwar Ibrahim. Okey. Kita kembali kepada Ramanan balik kan? Okey. Harus diadakan undi jawatan pada masa itu.
cara pun nampak tak betul. Takkan kalah cara begitu. Sekali aku nak bawa satu video pendek daripada Faizal Rahman sebagai penutup. Faizal Rahman. Video dia yang waktu bulan 5 itu. Daripada bulan 5 itu kita bawa. Sat. Aku nak bawa yang ni adalah kita kembali kepada ramanan. Kita kembali kepada ramanan balik lah, geng. Sebab ini kawan aku Adi. Okay. Ramanan disebabkan tadi Ramanan ada bagi keluarkan video dekat Rafizi Ramli. Dia kata Rafizi bagi dekat orang-orang dia 1.1 bilion tu. Jadi kawan aku ni Adi, mana dia hak ni? Ni 4 minit. Yang ni kot. Dia belum masuk lagi fikir. Okay. Okay ni kawan aku Adi. Adi. Okay. Sebelum tu Ustaz geng, aku ulang balik video Ramadan sebab Ramadan buat satu tuduhan dekat Rafizi kan. Aku ulang sekali lagi. Kritik PM. Okay, alright. Kita dengar yang ni. Ramadan tiba. Terima kasih kawan-kawan. Isu tu dia kritik PM mungkin sebab sekarang ada siasatan yang berlaku atas dia. Kalau ada siasatan, bekerjasama, bagi kerjasama, jawab apa tumahan yang ditujukan itu. Jawab secara berfakta, bukan tak mau jawab sini, you pergi sana pula cari benda yang lain, goreng-goreng, masak-masak and keluarkan. Jangan buat begitu. Jangan mengelirukan rakyat. Jangan mengelirukan rakyat. Nak saya terangkan secara teliti sedikit, saya bagi secara teliti sedikit. Yang dikatakan berkaitan kontrak 1.1 bilion tu, tak ada siapa-siapa pun yang mengatakan dia ambil 1.1 bilion. Tak ada siapa kata tu. Yang dikatakan kontrak itu diberikan kepada orang kenalannya. Jawab itu. Jawab kenyataan itu. Jangan goreng-goreng masak-masak. Saya tak ada 1 bilion dalam akaun saya. Saya tak ada sejongkong emas dalam bank saya atau rumah saya. Saya bukan jolo. Tak ada siapa yang cakap benda tu. Ini tak bagus. Sebab apa? Hak dia nak cakap apa dia nak. Saya pun tak pernah saya jawab. Ini kali pertama saya jawab pasal dia. Sebab saya tak mau kasih dia lagi famous. Dia famous sebab dia kelentong. Saya cakap terus terang. Cakap yang benar. Jawab yang ditanya. Betul? Oh, kelentong ya Ramadan ya. Kelentong ya Ramadan ya. Dia kata Rafizi jawab tapi Rafizi kelentong. Jadi kalau hampa tengok live daripada awal aku dah bawa dah soal Ramadan. So kita dengar daripada saudara Adi. Sakit kan? Aduh dia ni. Aku tergigit lidah tak? Okay. Jom. Kita dengar daripada Adi. Apa Adi ni kata? Sekejap. Okay, sekejap. Aku undang sikit. Okay, jom. Assalamualaikum Adi. Adi 4634 kat sini. Aduh dia ni lagi. Aku malah nak sebut nama dia lah. Nanti macam dia cakap sebut nama kan bagi orang tu famous. So kita tak sebut nama dia, kita tak gambar. Ada ke dia bising-bising dia suruh Rafizi jawab lah. Kononnya kita tak tuduh you 1.1 bilion. Projek tu dapat kat kawan. Lama dia punya pandai kan. Aku rasa dia ni layak jadi Menteri Dalam Negeri lah. Dan dia pula yang bagi kenyataan. Apa kena-mengena dia ni kan? Tapi tak apa, kita layannya dia ni. Cuma aku nak Rafizi jawab. Aku nak beritahu Rafizi memang dah jawab. Dekat podcast dia dah jawab. Tunggu dia kalau ada kes dia dipanggil. Okay, pergilah jawab kan. Tengok orang lah dulu sebelum kau masuk, kau menang jadi menteri semua ni. Rafizi dah turun naik semua kena tuduh lah. Kau ni tak pandang orang lah kau ni cakap kan. Tu pasal lah MIC tu tinggal satu kursi. Sebab bekas dia macam ni. Lingkup. Nampak dia apa? Lingkup ada Ramadan ni kan. Tahniah wahai Anwar Ibrahim kerana anda memiliki seorang yang paling hebat dalam PKR kan, yang keluar daripada MIC kan, sebab malu katanya kan, sebab ada kes 5.5 juta ni sehingga seorang kawan ni heret ke mahkamah sehingga mahkamah perintah dia bayar balik 5.5 juta dan bila dia bayar balik dia rasa dia malu dan kes tu disettlekan di luar mahkamah. Dia malu dengan pemimpin politik, dia letak jawatan bendahari MIC, pumpak, timbul dalam PKR Anwar Ibrahim junjung. Kononnya lah kan, Ramadan ni boleh mewakili kaum India di dalam PKR.
Itu saja vote. Macam hari tu kan, sewaktu pembentukan kabinet kerajaan Madani yang buat kali pertama. Kali pertama ke kali kedua? Tak ada wakil India di dalam kabinet. Tak ada wakil India di dalam kabinet. Hang tengok orang terutama pembangkang tunggang cuba kawan-kawan India tengok tak ada pun wakil-wakil India menjadi menteri. Duk pusing kot tu lah kan. Reshuffle kabinet kau duk pusing kot tu, pusing. Ramanan dah jadi menteri. Ramanan tiba. Khairuddin Solihin. Jangan sebut nama tu, sakit hati tengok. Makin sampah ni. MIC pun meluat dengan Ramanan, kencing kuat sangat. Nak buat tapi itulah. Orang macam ni dia dapat kuasa sekalipun, hati jiwa dia ni dia rasa serba tak kena. Serba tak betul. Ramanan, hang boleh menang itu pun, boleh menang dekat Sungai Buloh tu pun nasib. Sebab sebelum Ramanan, PH dah tapau dah. PH dah tapau dah Sungai Buloh. Kita ambil pilihan raya negeri ke-13. Selangor, Parlimen. Ya, Selangor. Sekejap geng. Apa hal? Oh, ini ke-13 aku tak boleh check Selangor. Parlimen. Sekejap. Pilihan raya umum. Inilah aku ambil ni. Pilihan raya umum ke-13. Kita tengok. Selangor. Okey. Ini pilihan raya umum ke-13. Siapa nama tu? Aduh. Sungai Buloh. Aku duk fikir Sungai Buloh. Mana Sungai Buloh? Sungai Buloh. Sabak berenam Sungai Besar, Hulu Selangor, Tanjung, Kuala Selangor, Gombak, Ampang, Pandan, Hulu Langat, Puchong, Kelana Jaya, Subang, Shah Alam, Kelang. Sungai Buloh ni KL lah kan? Sungai Buloh ni KL lah. Kuala Selangor. Sungai Besar. Sungai Buloh kan Selangor, Puchong, Serdang, Hulu Langat, Pandan, Ampang, Gombak, Selayang, Kuala Selangor. Sabak berenam. Takkanlah KL. Sekejap. Tak ada KL. KL mana ada Sungai Buloh? Parlimen. Sekejap, Selangor. Aku check balik. Takkan tak ada Selangor. Sungai Buloh mana Sungai Buloh? Kan Sabak. Sabak berenam Sungai Besar, Hulu Selangor, Tanjung Karang, Kuala Selangor, Selayang, Gombak, Ampang, Pandan, Hulu Langat, Serdang, Puchong, Kelana Jaya, Petaling Jaya, Subang, Shah Alam, Kapar, Kelang, Kota Raja, Kuala Langat, Sepang. Ataupun waktu tu Sungai Buloh dia tak jadi parlimen lagi ya. Kita tengok PRU yang ke-14 pula. Aku tengok yang PRU ke-14 2018. Kuala Selangor, Gombak. Ni ada Sungai Buloh. Aku rasa PRU yang ke-13 2013 Sungai Buloh belum lagi menjadi parlimen. Tengok kita cek balik ini PRU yang ke-13 13 Selangor, Hulu Selangor, Tanjung Karang, Kuala Selangor, Selayang, Gombak, Ampang, Pandan, Hulu Langat, Serdang, Kelana Jaya, Petaling Jaya, PJ Utara. Kapang. Aku boleh cak lah. Waktu ni mungkin persempadanan semula tu belum dibuat. Dan lepas PRU yang ke-14, masuk PRU ke-14, barulah buat persempadanan semula. So, kita tengok PRU yang ke-14 kita tengok Okey. Sungai Buloh, baru ada lah. PRU 13 tak ada dalam Sungai Buloh. PRU ke-14 baru ada Sungai Buloh. So, kita boleh tengok Sungai Buloh P107, Parti Keadilan Rakyat, majoriti 26,000. Sekejap, aku besarkan skrin sikit. Okey. Kita tengok Wakil Prakash Rao daripada BN. Siva Rasa Rasiah menang undi 43,000 undi. PRU ke
14, PRU 13 aku rasa belum ada lagi. Okay. Alright, ini PRU ke-14 pada tahun 2018. Aku cuba cek tengok pada tahun 2008. Okay, tengok Sungai Buloh ada tak? Ataupun baru ada. Okay, Parlimen. Belum ada lagi ni. Pada tahun 2008 Sungai Buloh tak ada lagi. Belum ada lagi. Belum ada lagi Parlimen Sungai Buloh. Mungkin waktu tu dia masih gombak lagi kot. Shah Alam ke apa kot. Okay, betul lah. PRU 12, 2008, PRU 13, mungkin persempadanan di Sungai Buloh belum ada. PRU 14 baru ada. Okay, kita pergi. PRU 15. Kok macam mana orang Manan boleh duduk dekat kursi selamat? Menang majoriti besar tu kan? Menang majoriti besar tu pada tahun 2018 tu. Kita tengok. Sungai Buloh. Okay. Itu pun KJ. Lawan dengan KJ. Lawan dengan KJ. Majoriti 2,693. 2022. KJ, Khairi Jamaluddin dapat undi 48,000 undi. Lepas tu Ramash Krishnan Menteri hari ini 50,000 undi. 50,000 undi. Majoriti 2,000. Seingat aku, sewaktu kiraan undi, memang Sungai Buloh ni kita dah nampak, kita dah terlepas lah. Ni saya ingat aku lah kan. Kita waktu duduk tengah kira undi tu memang kita nampak KJ dah mendahului. Tiba-tiba Ramanan potong sikit. Kalau tak silap aku lah kan. Sebab KJ, tapi sekarang aku rasa kalau KJ pergi masuk Sungai Buloh, dia boleh menang. Confirm. Memang aku boleh nampak KJ boleh menang sebab KJ ni sama macam Rafizi, populariti dia ni memang besar. Tapi aku tengok KJ populariti dia dekat TikTok kurang sikit. Ya, walaupun ada ramai orang ambil video dia ataupun channel dia sendiri, aku pun macam aku ambil dia punya video apa semua kan. Tapi aku tengok tontonan dekat TikTok dia kurang sikit. Tapi tontonan dia dekat YouTube sakat. Dekat YouTube best. Jadi KJ ni siapa dia dapat dia kira untung lah. Sebab tu PKR pun jemput dia, Bersatu jemput dia, PAS pun jemput dia. So dia dah bersetuju nak bersama dengan UMNO balik apabila UMNO jemput balik. Tapi kalau tak silap aku, Syahril Hamdan kata bukan sekarang lah. Waktu tu Damansara ataupun Rawang. Ya, bila dah dipecahkan, tu yang wujudnya Parlimen Sungai Buloh tu. Sorry, jangan sebut nama ini. Okay, sebagai yang terakhir lah kan.